daripada Marin. Marin taklah jauh sangat kan. Tapi naik juga lah, tapi yang ni naik lagi. Titik di sini apa ni bang? Okey, dah banyak pun buat ni. Dah balik pun ni kan. Makcik Rahmah balik dulu, Makcik Rahmah. Bye. Bye kakak, jumpa lagi. Punya bentuk rumah dia tradisional lagi. Tu daripada daun batang bulu. Dia punya rumah tradisional dia. Yang ni dah rumah moden. Ni lah kebun-kebun dia. So ni lah dia punya kampung dia, sangat menarik dan sangat cantik lah. Okey. Macam ni tak boleh tu. Okey, sini tak boleh kalau kita macam. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni day 2 dekat Cottage Inn, Great Perak. Sekarang pukul 7.30. Kita standby untuk 4 kali 4 lagi 2 biji lagi untuk mai, untuk ke kampung yang nombor 2. So sekarang ni sekarang ni kita tunggu lagi 2 biji untuk kita loadkan barang-barang ke dalam 4 kali 4 lagi. Okay, so macam biasa geng, jom ikuti video kali ni pula untuk day 2 NKF dan Sunway Bantan. Okay, dah mai dah. Pak Su dewasa pun dah mai, Pak Su muda pun dah mai. Okay, so kita akan lima dan akan ke kampung orang asli yang nombor 2. Kampung orang asli yang nombor 2. Baca. Tu bang. Okey, kita tengah angkat barang-barang daripada bas. Okay, kita dah set load. Lepas tu kita akan jumpa balik dengan tim Kiki yang kemarin. 2 gigi highlight, 1 gigi, 1 setan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you
can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never. So dalam. Sampai kurus sikit dah buat. Oh. Yang ni agak dalam. Ya, macam ni. Cuba jalan tu tengok. Okey, dah sampai kan Kampung Sungai Karah. Kampung asli Sungai Karah ni. So ni dah dia. Setelah beberapa minit kita lalu naik bukit tu, bukit jalan dia memang agak mencabar. Okay, so ni dia punya bentuk rumah dia masih lagi tradisional lagi. Itu di yang mana tu? Oh, dia bergerak awal tadi ya? Ha, bergerak awal. Yang tadi tu datang sini juga. Klinik Selangor yang semalam juga. Ada juga. Okey. So kita dah sampai kan, alhamdulillah. Dewa. Tombol kita 5 biji juga macam semalam. 3 biji daripada NKF dan 2 biji daripada Klinik Kesihatan. Dia ni pasu kecil, pasu muda, yang ni pasu tua, yang ni mantan. So kita ada klinik gigian satu, klinik kesihatan satu. Banting. Banting kan? Kilometer ni sampai di stand. Saya nak yang kita pakai yang tak jadi. Saya nak yang tiga.
Dah, bawa buka MPF. Lepas teras tengok dah betul. Okay, sekarang kita tengah packing beras, bihun dengan roti untuk bagi dekat semua yang macet kesihatan hari ni. Lepas tu Kak Azhar tengah duduk siap dia punya darah, chicken, urine hari ni. Syakirah sakit perut tapi dalam kawalan lagi. Okay, lepas tu kita dah start dengan register dah sekarang ni. Hampir pukul 10 pagi. Okay, ni kita ada masih lagi kerjasama dengan klinik pergian Lenggong dan juga klinik kesihatan yang dekat kebun sana tu. Air pun boleh. Okey, okey. Faham. Cik ada masalah kesihatan kat darah tinggi kencing manis. Sedap tak? Sedap? Hai, mantap. Top IC je ni. Jangan gerak, saya akan gerak, okey? No. 18 sound 17. Now, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sound, 7 sound, 8, 4, P positif. Oh, menantu. Aizat. Oh. Okey, bagi sudah lah. Kalau jangan tu hari memang tak boleh. Sudi daya kosong gigi. Tengok macam ni. Cek. Okey ke tak? Kalau rasa tak okey, jangan tunggu. Jangan ingat, oh ini tak apa punya lah. Esok baru I fikir. Kalau rasa benar tak okey, cepat-cepat datang. Okey, puan nak tahu puan kena cabut gigi. Kalau hati cabut gigi, maksud tu rumah sudah masuk sampai atas. Okey. Kalau masuk sampai atas. Kalau satu tempat ni Mak Mentua boleh duduk kat sana? Ha? Mak Mentua boleh duduk kat sana ataupun dia kena duduk bawah? Kan kalau jarak dia macam ni lah. Mak mentua sini. Menantu sana dekat-dekat tak boleh. Macam Okey. duduk macam ni tak boleh tu. Okey, sini tak boleh. Kalau kita macam ni pun tak boleh. Tak boleh. Dia kena sana Jarak macam ni sana lah. sampai kat tiang tu. Boleh. Jarak macam ni. Kita duduk macam ni. Dia duduk macam tu. Okey. Memang adat kampung ni macam tu. Sama orang asli sama. Oh, sama. Kalau makan pun tak boleh ya? Kita makan pun tak boleh ya? Makan nak sama dengan mak mentua tu. Tak boleh? Oh. Duduk jarak jauh lah. Duduk saya boleh kan? Oh, makan sekali boleh. Tapi dia kena dekat sana. Jauh-jauh lah jarak lah. Jarak jauh-jauh. Sebab tadi saya panggil makcik tu. Makcik,
mana daftar? Oh, tak boleh. Menantu dia ada kat atas. Tu sebab menantu dia tak boleh lepas. Menantu. Kalau dia dengan anak okey lah. Dia dengan anak dia okey. Jangan menantu je lah. Dengan menantu lelaki. Kalau menantu perempuan? Tak ada. Tak apa. Tak apa. Oh, berbeza jantina saja. Jangan lelaki je. Oh, kalau dia bapa mentua dia dengan perempuan, menantu tak boleh lah. Tapi kalau menantu dia lelaki tak apa. Kalau mak dengan lelaki tak boleh. Kalau pak dengan perempuan dia tak boleh. Okey, tapi kalau pak mentua dengan anak menantu dia lelaki boleh. Boleh. Oh, jantina je, lain-lain tak boleh. Oh, begitu. Okey. Baik, faham. Ingatkan semua lelaki perempuan. Oh, kalau pak mentua dia lelaki, anak menantu dia lelaki tak apa. Kalau mak mentua dengan menantu perempuan pun tak apa. Jangan mak mentua dengan menantu dia lelaki. Ya, okey. Start fidasi 2008. Kira yang 2008. duduk kat sini semua tetaplah, tak pindah-pindah lah. Dulu kan semua rajin pindah-pindah kan. Dulu memang Oh, dulu pindah-pindah? dulu dia tak pindah mana sebelah kampung sebelah. Okey. Pada semalam pergi sana. Dia biasa pindah tu sebab apa? Dia tahulah ada dia lama macam tu. Kalau orang meninggal dia tak duduk. Dia pindah. Oh, kalau ada orang meninggal kena pindah. Kalau dulu. Sekarang dah ada rumah macam ni, kalau tinggal. Kan, cantik dah rumah. Sekarang tak pindah-pindah dah. Dia pun dah NGO dah masuk tolong. Ya, Dia dah ya. masuk. Pindah dah. Memang dulu memang ada. Sekarang ada 13 buah rumah. Tapi kampung Semerar dengan kampung ni, saya nampak kampung ni macam maju sikit. Kereta banyak, lepas tu ada dewan macam ni. Kampung ni ada orang bantu. Oh, Ketua NGO Taiping. Taiping. Padahal kampung tu yang nyebur dulu. Kampung ni jauh sikit. Dalam lagi kampung ni. Kampung sana dulu dia masuk Islam. Tapi masuk misalnya tu Kristian masuk, lepas tu dia tinggal Islam. Pula dah. Tak nampak gaya dah ni. Sini ada surau tak? Ni surau. Oh, ni surau. Okey. Surau. Oh, cantik dah. Dah dewan. Dewan ni NGO ke siapa bagi? Samsul. Kerajaan. Apa tu? Parlimen. Oh, parlimen. Ahli parlimen. Oh, mantap. Parlimen ni baru siap ni. Baru siap? Tu dah tengok macam cantik lagi. Kita datang 2 tahun lepas dulu. Dia baru siap. Okey. Tapi still lah dia masih yang rumah guna macam kayu tu kan. Yang tu dia memang Tradisional tak, lagi dia tu? memang tak nak rumah yang Tu nampak. ke memang dia tak dapat bantuan lagi. Dia tak nak, dia nak duduk. Oh, dia nak yang original. Dia tak mau yang moden. Rumah ni sejuk tidur. Ya. Kecil tu ada orang duduk ke kecil tu? Ada. Ada juga. Adik. Adik kakak duduk? Adik saya duduk ni. Adik juga. Yang duduk macam tu yang dah berkahwin ke yang belum? Dia seorang yang kahwin. Dia seorang-seorang duduk? Laki ke perempuan? Oh, lelaki. Tu geng yang buat rumah kecil tu. Yang ni. Ini adik. Yang dah berkeluarga dah? Okey. Yang ni pun boleh dapat bantuan ataupun dia tak mau? Belum bertuan. Baru kahwin. Oh, baru kahwin. So nanti dia orang akan masuk tanya nak buat rumah ke apa. Dia akan ni lah kan? Kalau ada rumah dia masuk rumah batu. Okay. Dia nampak sebenarnya tu kak, buluh ke apa? Mana? Dinding dia tu. Bertam. Oh, pokok bertam. Bertam. Macam kita apa rumia kan? Kalau kita tempat kita. Maksudnya? Yang dia orang buat tu. Apa bumbung Daun-daun dinding. tu. Rumah adik Bertam. Dia rumah adik. Dia keringkan dulu daun, dia buat kering dia dululah baru dia anyam. Tu yang bergulung-gulung tu apa tu? Mana? Tu atap dia. Nak tukar atap baru. Oh, nak tukar atap. Oh, itu dah keban dah tu atas tu. So tu lah atap dia. Okey. Tu atap dia pun dah rosak. Tukar baru. Okey kan, satu lagi kan, yang paling penting kat dalam ni kan. Walaupun kita masuk dalam kampung ni, memang dalam daripada kampung semalam. Tapi yang tengok dia kalau line untuk DG full 4G. Tak ada masalah geng. So kalau hampa masuk masuk kat dalam ni, memang untuk call, WhatsApp memang tak ada masalah, memang cun lah. Air botol lah macam gini lah, air kosong
kosong ini kan, air putih ni, dia 2 liter ataupun 8 gelas. Kalau botol macam ni, ni 1.25. Maksudnya satu botol besar, satu botol kecil. Kalau dia punya ukuran lah. Kalau dalam gelas tu 8 gelas. Macam tu lah dalam masa 1 hari. Okay, maksudnya air kosong lebih bagus lah daripada air manis-manis. Supaya ibu pinggan kita berfungsi dengan lebih baik. Bok man. Jangan ambil lagi. Terima kasih. Jumpa lagi 2 tahun. Ni dia buat apa pula dah letak bawah ni. Hei. Bentar. Tak berdaya lah. Yang ni pun kita kena angkat dorang ini, berat. Dia beg besar. Beg tu fokus tadi tu. Kain yang saya buang tu kan. Ada plastik tak Bantan? Plastik jernih. Okay, so habis lah untuk kita hari ni. Dah day tu kita dah selesai. So esok last day kat kampung Wasi juga, tapi di arah lain, sebelah Gerik. Okay, so korang tengok kan, inilah dia punya rumah tradisi dia. Yang dikatakan dia dapat diberikan bantuan, tetapi dia menolak sebab dia nak kekalkan dia punya tradisional, dia punya bentuk dia tu. So sangat cantik. Kalau kita tengok pun memang dia cantik lah. Yang berdiri tu dia punya bumbung dia, sebab kat atas tu kan dia ada roboh kan. Tadi kakak tu beritahu, dia kata tu dia jumpa bakery dulu, nanti dia akan tukar dia punya bumbung kat atas tu. Okay, yang ni dah more modern. Inilah ada kebun-kebun dia. So inilah dia punya kampung dia, sangat menarik dan sangat cantik lah. Okay, Syairah, kampung Sungai Karah. So, kampung orang asli Sungai Karah. Okay geng, so jumpa lagi di video yang lain besok pula. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay geng, kita dah selesai dah untuk day kedua. So inilah kampung dia, dia punya bentuk rumah dia tradisional lagi. Tu daripada batang bulu. Okay, ni dia punya rumah tradisional dia. Okay. Makcik Rahmah balik dulu, Makcik Rahmah. Bye. Bye kakak, jumpa lagi. Kampung ni ada 13 rumah je geng. Kampung Sungai Karah. Kampung Sungai Karah. Ada 13 rumah sahaja. Titik di sini apa ni bang? Okey, dah banyak pun luar ni. Dah banyak pun ni kan? Di Sungai Perak kan? Okey. Titik zaman Jepun kan? Ni Gerik ke apa ni? Lenggong ni. Lenggong lagi ya? Jepun kan?
daripada Kampung Asih tadi kita keluar pergi ke sini. Nanti akan tembus ke Siapa tahu Air Kalap. Air Karah. Air Kalap. Boleh ke shortcut lah.